Okey, kenapa harga emas setiap kedai ni dia berbeza-beza? Harga emas banyak turun ni, jadi ramailah penyimpan emas yang comparekan antara kedai-kedai emas ni. Okey, pertama sekali kita kena tahu emas ni bukanlah barang kawalan. Jadi harga emas setiap syarikat ni boleh berbeza-beza dan tak ada had pun untuk tetapkan berapa harga dia. Emas apa-apa brand pun okey, asalkan emas tertulen. Cuma kalau nak beli emas untuk dapatkan nilai yang tertinggi bila kita nak jual balik nanti, kita kena pastikan 5 kriteria penting ni sebelum kita beli emas. Semak dulu 5 ni. Yang pertama adalah mestilah harga per gram yang rendah. Yang kedua adalah spread ataupun susut nilai dia yang rendah. Yang ketiga, stok tiada had. Supaya macam sekarang ni harga emas tengah turun, mudahlah untuk kita borong emas. Beli emas banyak-banyak sebab emas tu tak ada had. Yang keempat adalah cawangan jual beli banyak supaya mudah untuk kita buat buyback semula nanti. Dan yang kelima yang paling penting sekali tuan-puan adalah syarat jual beli dia yang tak cerewet. Kebanyakan kedai emas mudah untuk kita beli tapi tak mudah untuk kita jual semula emas tersebut. Jadi pastikan tuan-puan cek dulu 5 kriteria penting ni sebelum tuan-puan beli apa-apa emas. Dan selepas tuan-puan cek kelima-lima kriteria penting ni, jika tuan-puan nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold. Okay, saya adalah dealer aktif Public Gold. Tuan-puan boleh hubungi saya melalui klik link di bio ataupun rujuk pin video yang berada di profil saya. 5 langkah mudah bagaimana nak mulakan simpanan emas. Selepas tuan-puan buat pendaftaran akaun, saya akan kontak tuan-puan untuk beri guidance yang seterusnya. Okay, semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Nak banyak lagi ilmu kewangan dan emas, boleh follow.